pada isteri bakal isterinya nanti ya. Jadi dia kena maklum sebab dalam borang tu dia kena isi mas kahwin. Cuma dalam konteks belanja dan sebagainya tu pulang kepada lelaki lah. Sebab dia tak biar tulis dekat, tapi dari situ dia juga kena belanja juga kena. Jadi nanti dia, biasanya dia orang dah bincang dah tu. Kita tak tahu dia buat siap dah kan. Nanti kita cerita kita orang atas ni seimbang macam ni lah kan. Ada bisik-bisik lah semua buat cukup tak cukup tu kan. Isi dah kat depan. Ya. Yang keduanya berkaitan dengan ni lah, sebab waktu tu datang katanya selisik buat cincin. Biasanya tunang pun ada cincin. Masa kahwin nanti satu lagi lah untuk merasmikan majlis tersebut, itu saja. Dan untuk rumah tarikh perkahwinan pun akad nikah pun dah ditetapkan, iaitu pada 13 September. Jadi pada itu akad nikah kena ready semua dah lah, no? Ready pada hari akad nikah lah apa kan. Jadi biasanya dah maklum awal lah, sebab masa nak isi orang mana segala butiran-butiran yang perlu diisi itu akan disettlekan oleh mereka berdua, dan mungkin belanja dan contoh maklumatkan awak dia tak ada Olah dari itu kan. Pergi turun ke tengah pantai kan dulu. tak batal. Tak main kompor. Biar dulu jalan kita sama. Ya. Kita jangan main sama. Kita sama-sama.